Saya ingat pak saudara saya kan, saya duk bawa kereta ni, duk sembang dengan isteri saya. Biasalah sembang romantik. Tiba-tiba dapat telefon, Khairi, ni Mak Ngah dalam keadaan menangis. Kata Mak Ngah, kenapa Mak Ngah? Duk teriak apa orang utara kan, duk teriak apa? Khairi, anak Mak Ngah aksiden di Mahang. Lepas tu saya kata, pasal apa Mak Ngah? 2 orang meninggal. Bila 2 orang ni, kita ni tadi duk sembang dengan sepupu kita, duk sebelah rumah, tak boleh nak bawa kereta. Saya berhenti kereta, duk menangis. Isteri saya, abang pasal apa? Ada silap ke? Saya cek, ada silap ke? Cek cakap, tak ada silap apa. Duk teriak. Duk nampak bayang kita bercakap pagi tadi dengan 2 orang ni, 2 orang nak pergi Kelah. Dia sembang, bawa apa pergi Kelah? Kata, tak ada apa, bayi main bayi Khairi. Tak ada apa, bayi bawa nasi lemak 2-3 bungkus. Lepas ni lah, kaya jenis sepupu baik kan. Rupanya tuan-tuan meninggal. Lepas tu saya telefon pak saudara saya, Pak Ngah saya. Assalamualaikum Pak Ngah. Pak Ngah saya relax kan. Khairi, hantau dah ke? Hantau. 2 orang anak Pak Ngah mati dah. Kata Pak Ngah, kita nak sebut tak boleh ni. Tak apa, tahan balik kata, kita ke bumi juga malam ni. Sebab kritikal. Saya pun pilah, tengok tak ada apa luka tuan-tuan. Luka tak ada apa, tapi tengkok patah dua-dua. Pak Ngah saya ni relax ya. Tak menangis tuan-tuan. Saya kata Pak Ngah, dua-dua dah tak ada. Dia kata yang tu bukan aku punya, dia kata. Allah punya. Allah nak ambil bila apa boleh. Bukan aku punya. Dia tak menangis, saya menangis. Itu namanya redha tuan-tuan. Nak terima redha ni bukan senang bang, bukan senang. Tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh, kecuali orang yang ada iman tuan-tuan.